Selamat petang dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 4 iaitu daripada bidang 5 Insan Bermoral, unit 1 yang bertajuk Norma Masyarakat Pemakin Kesejahteraan. Marilah belajar bersama Cikgu Siti. Okey murid-murid, mari kita memahami apakah yang dikatakan dengan norma masyarakat. Maksud norma ialah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Manakala norma masyarakat pula merujuk perilaku atau tindakan yang diterima sebagai amalan dalam sesuatu kelompok, komuniti atau budaya. Secara ringkasnya, norma masyarakat adalah perilaku atau tindakan yang telah diterima oleh masyarakat untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Untuk pengetahuan murid-murid, norma masyarakat juga merangkumi peraturan sosial yang dibentuk secara sedar atau tidak sedar tentang sesuatu perkara sehingga menjadi kebiasaan. Selain itu, amalan norma masyarakat yang merangkumi perbuatan yang wajar dilakukan dan patut dihindari dalam kehidupan masyarakat. Norma masyarakat juga merangkumi amalan agama yang menjadi sebahagian daripada norma masyarakat. Oleh itu, tingkah laku yang dianggap wajar dan diterima dalam masyarakat adalah dianggap sebagai norma masyarakat. Oleh itu, masyarakat kita akan akur dan dapat menyesuaikan diri dengan peraturan yang telah ditetapkan. Secara ringkasnya, itulah antara ciri-ciri ataupun konsep yang berkaitan dengan norma masyarakat. Murid-murid, mari kita lihat contoh-contoh norma masyarakat yang terdapat di dalam kehidupan seharian kita. Contoh yang pertama ialah menghormati orang yang lebih tua. Contoh yang kedua, duduk ketika makan. Contoh yang ketiga, mengetuk pintu sebelum masuk. Dan contoh yang keempat, beratur ketika menaiki perkhidmatan awam. Selain daripada itu, kita juga mempunyai contoh-contoh lain norma masyarakat seperti memberi salam ketika masuk ke rumah, berpakaian sopan ketika berada di rumah ibadat dan lain-lain lagi. Untuk pengetahuan murid-murid, norma masyarakat amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup dan memberikan kebaikan kepada semua anggota dalam sesebuah masyarakat. Terdapat beberapa kepentingan norma masyarakat dalam kehidupan harian kita. Yang pertama ialah sebagai panduan bertingkah laku. Hal ini penting bagi membantu dan mengawal anggota masyarakat agar dapat memahami dan mengamalkan tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Kepentingan yang kedua ialah untuk membentuk masyarakat yang teratur, iaitu individu yang membuat dan mengambil tindakan yang sesuai dengan norma masyarakat mampu melahirkan masyarakat yang teratur. Kepentingan amalan norma masyarakat yang ketiga ialah dapat membina masyarakat yang harmoni. Hal ini diperkatakan demikian kerana anggota masyarakat yang sentiasa menjangka tingkah laku dan interaksi sosial yang baik dapat menghindari sebarang perselisihan. Kepentingan yang keempat ialah norma masyarakat menjadi sebagai ukuran bertingkah laku. Amalan norma yang diakui dan diterima akan menjadi ukuran sesebuah masyarakat. Dengan adanya amalan norma masyarakat, masyarakat akan membentuk masyarakat yang harmoni. Masyarakat akan menjadikan norma masyarakat sebagai ukuran bertingkah laku. Masyarakat akan menjadi lebih teratur dan masyarakat menjadikan norma masyarakat sebagai panduan untuk bertingkah laku. Untuk pengetahuan murid-murid, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan kepercayaan.
Keunikan dan kepelbagaian ini tidak menjejaskan amalan norma masyarakat masing-masing. Namun begitu, kemodenan dan arus globalisasi menyebabkan segelintir masyarakat mula mengabaikan norma masyarakat dalam kehidupan harian. Antara kesan pengabaian norma masyarakat termasuklah perkara seperti yang berikut. Yang pertama, bersikap individualistik. Hal ini bermaksud individu bertingkah laku tanpa mengambil kira kepentingan orang lain. Keputusan dan tindakan yang dilakukan adalah berasaskan keinginan dan pertimbangan diri sendiri sahaja. Selain itu, individu tersebut juga kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Kesan pengabaian kedua ialah manusia kurang beradab. Manusia akan berperilaku yang bertentangan daripada norma masyarakat yang sepatutnya. Contohnya seperti cara berkomunikasi yang kurang sopan dalam kalangan remaja dan juga menggunakan bahasa badan yang kurang menyenangkan. Kesan pengabaian norma masyarakat yang seterusnya ialah hubungan sosial akan terjejas. Hal ini disebabkan kerana terdapatnya perubahan gaya hidup. Contohnya seperti meminggirkan orang yang lebih tua dan pergaulan di luar batasan. Kesan pengabaian norma masyarakat yang terakhir ialah menjejaskan keharmonian masyarakat. Hal ini kerana terdapat masyarakat yang memandang rendah amalan norma yang berbeza. Contohnya seperti mempersendakan cara berpakaian orang lain dan tidak menghormati amalan ibadat kaum lain. Untuk pengetahuan murid-murid, bahasa badan merujuk kepada cara berkomunikasi melalui gaya duduk, berjalan, mimik muka dan sebagainya serta bukan melalui pertuturan. Secara kesimpulannya murid-murid, masyarakat yang berbilang kaum juga bukanlah penghalang bagi rakyat Malaysia untuk mengetengahkan amalan terpuji. Interaksi yang baik akan terbentuk apabila norma masyarakat menjadi amalan setiap individu. Norma masyarakat juga akan membentuk individu agar saling menghormati dan hidup harmoni dalam sesebuah masyarakat. Walaupun menerima kemajuan dan kemodenan, namun tidaklah memberi kebebasan kepada kita untuk mengetepikan apa-apa jua amalan norma masyarakat dalam kehidupan harian. Amalan norma masyarakat membantu untuk membentuk insan bermoral. Oleh itu, murid-murid sekalian, cikgu ada menyediakan satu latihan kendiri. Oleh itu, murid-murid bolehlah berkongsi jawapan anda di ruangan komen. Akhir sekali, murid-murid, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana telah mengikuti video pengajaran dan pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Oleh itu, murid-murid, jangan lupa ya untuk like, komen, kongsi dan subscribe channel Cikgu Siti. Sekian, terima kasih.